Siapa lagi kita boleh masukkan? Okey, ada lagi seorang individu. Dia ni promo, cantik. Dia punya paras rupa, dia punya susuk tubuh juga sangat menarik, package yang lengkap. Dan ada lagi beberapa kelebihan dengan personanya yang menggambarkan beliau ini sebagai seorang yang sempurna, iaitu Mr. Perfect Curt Hennig. Mr. Perfect ni juga sayang sekali tak pernah bergelar juara sama ada di WWE maupun di WCW. Tapi adalah kejuaraan secondary seperti Intercontinental yang pernah dimenanginya. Cumanya saya tak tahu di mana silapnya. Curt Hennig ini tidak pernah berjaya untuk naik level. Kadang-kadang dia macam tersekat. Dah ada momentum, tiba-tiba mungkin injured dan sebagainya, jadi pengulas, jadi tukang tanya dan sebagainya. Tak tahu kenapa begitu perjalanan karier Mr. Perfect ni. Walaupun beliau kalau di mata kita peminat gusti ni, beliau memang sangat perfect kan. Bukan sekadar bergusti, dia boleh melakukan slam dunk dan sebagainya kan, masuk tendang bola, rugby semua jadi kan. Dia nak menggambarkan beliau seorang yang perfect, seorang yang sempurna. Tapi kesempurnaan itu tak dapat ditafsirkan, tak dapat diterjemahkan di atas kertas sebagai seorang juara. Saya rasa memang kalau difikir-fikirkan, Mr. Perfect Curt Hennig ini mampu sebenarnya untuk menjadi seorang juara yang hebat di WWE. Tapi itulah adalah mungkin sebabnya kenapa beliau tidak diangkat sebagai juara dan hanya tersekat di kejuaraan sekunder di WWE